Oh, aku tengah baca pasal 3 objektif utama penubuhan JDT. Kalau korang nak tahu apa objektifnya, korang dapatkan buku ni Masih Bernyawa di TikTok Shop Sorat Media. Dapatkan juga buku Cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023. Sama juga dekat TikTok Shop Sorat Media. Dapatkan dua-dua buku ni, senang cerita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorat Media bersama aku. Kan macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak. Tempatan kali ni kita nak sembanglah sikit pasal match ke-6 ACL Elite. JDT bertemu dengan wakil daripada China, Shanghai Port. Shanghai ni kita boleh cakap king bola sepak dekat China. Baru didombakan sebagai juara China Super League pada musim yang terbaru ni, musim 2025. In fact, ini kejuaraan ketiga berturut-turut diorang since 2023. First time JDT jumpa Shanghai Port ni sebenarnya dalam ACL Elite pada musim lepas. Main dekat China, seri 2 sama. 2 gol JDT dijaringkan oleh Arif Aiman. Ngam-ngam pula kali ni jumpa Shanghai Port tanpa kelibat Arif Aiman yang injured. Since JDT kehilangan Arif Aiman ni, kita boleh cakap yang JDT dalam krisis prestasi. Jadual pun padat sekarang ni, so JDT terpaksa buat squad rotation. Dan inilah yang memberi kesan kepada performance team. Dalam match Shopee Cup sebelum ni, boleh seri 2 sama dengan kelab Cambodia. Menang tipis 2-0 di home dengan Kuching City dalam second leg semifinal Piala FA. Sebelum tu, JDT kalah kepada Melbourne City di match away ACL Elite. Harapannya main match ACL Elite dekat home kali ni, JDT ada advantage sikit lah. Pendek cerita, match JDT bertemu dengan Shanghai Port ni memang match berintensiti tinggi, agresif, fizikal. Player Shanghai sampai ada yang berdarah hidung, tergeliat kepala, tergeliat pinggang, tergeliat bahu. Memang nampak match ni keras, padu, mutu dan keunggulan. Sedap tengok. JDT letak 3 midfield dekat tengah, Nakso Insa, Afiq Fazail dan Nacho Mendes. Keputusan ni bagi advantage untuk JDT control midfield dan ball possession. Memang payah player Shanghai Port nak pegang bola lama. Diorang banyak hilang bola dekat midfield je. Tapi pertukaran yang dibuat oleh Xisco Munoz pada second half nampak mengganggu momentum serangan JDT. Keluarkan Nakso Insa, lepas tu Afiq Fazail, lepas tu Bergson keluar instead of Jairo yang masih diberi peluang bermain. Player yang ganti pula tak mampu memberikan impact yang baik, tak mampu mengekalkan momentum dan intensity gameplay JDT. In fact, beberapa kali buatkan pertahanan JDT dalam situasi bahaya. Shanghai Port tunggu peluang je nak counter attack. Overall, JDT 64% ball possession, 11 corner kick, rembat 48 kali, 11 on target. Bergson main 80 minit je, rembat 10 kali. Jai main full time tapi rembat 7 kali je. Lagi banyak Oscar Arribas rembat 9 kali daripada Jairo. Apa tangkal lah Jairo ni pakai, boleh bertahan sampai ke full time. Tapi TMJ ada cakap Bergson keluar tu sebab dia yang minta. Sebab dia dah rasa hamstring tight sikit, minta keluar. Ramai yang compare performance Bergson dengan Jairo, tapi ramai yang tak tahu Bergson tak ada skor lagi dekat ACL Elite pada musim ni. Jai at least dah ada 2 gol. Dan kita tak boleh nafikan dalam match ni, keeper Shanghai Port memang power dan ada luck yang tinggi. Bola kena tiang, melantun ke belakang kepala dia, elok je bergolek mengelak masuk ke dalam gawang. Bayangkan je lah 48 kali rembat, 1 gol pun tak berjaya masuk. So lepas 6 match ni, JDT berada di kedudukan ke-6 dengan 8 point. Ada baki 2 match lagi, 1 match dekat away, 1 match dekat home. Banyak lagi possibility yang boleh terjadi. Tapi possibility paling ideal, JDT mencatatkan keputusan yang positif dalam baki 2 match ni. Cuma masalahnya baki 2 match ni lawan kelab Jepun. JDT memang ada badi sikit dengan kelab daripada Jepun. Memanjang kalah je. Setakat ni pernah sekali je menang dengan Kashima Antlers 1-0 dalam grouping ACL pada tahun 2019. Dengan krisis prestasi dan situasi yang berlaku dalam camp JDT sekarang ni, nampak macam susah sikit lah untuk memecahkan rekod tu, menewaskan wakil-wakil daripada Jepun ni. Tapi in football, anything can happen. Kot-kot lah transfer window pada Januari ni, TMJ bawa masuk Messi ke, CR7 ke. Kata dengar cerita tu, CR7 dah start WhatsApp TMJ. Dalam sesi bersama dengan fans JDT baru-baru ni, TMJ ada cakap yang pada transfer window Januari ni, confirm JDT akan bawa masuk 3 player baru. 1 player daripada Portugal,
2 player daripada Brazil. Bak kata TMJ, hadap je lah baki 2 match ni. Standard lah dalam competitive world, ada kalah, ada menang. Kalau kalah, fight je lah balik. Bukannya kalau kalah kita lari. Ini bukan in the end of the world. Itu je untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.